Okay. Favorite makeup things. Oh my god. Barang apa? Favorite makeup, saya suka mascara atau eyeliner. Rin suka concealer. Okay. Rasa tak tahu, aku rasa aku betul ni. Favorite produk aku lipstick. Okay. Aku rasa Syira pun sama. Tapi tak tahu lah betul ke tak. Dia tu suka beli makeup. Favorite genre movie. Senang aku tahu. Syira punya kau tahu? Aku? Tahu? Aku pun tak tahu aku punya tu. Thriller. Saya suka thriller dengan Jangan fikir lama sangat. rom-com juga. Rin suka thriller juga. Favorite genre movie saya horror atau thriller. Thriller psycho yang bunuh-bunuh. Aku suka tu. Syira romantic movie kot. Dia suka yang love tu, dia suka lah. Favorite singer. Favorite singer, Rin tahu punya. Saya suka Sehun dan juga Rizky Febian. Saya suka Jungkook lah. Saya suka K-pop. JJ. Wadidaw. Syira, saya rasa favorite singer dia Rizky Febian ataupun K-pop. Betul ke? One thing yang wajib buat bila hang out. TikTok. Okay. TikTok. Dua-dua suka TikTok dengan on. Macam kita. Easy lah, alamak. Apa tadi? Of course lah, lepas tu buat TikTok. Lepas tu paling favourite lah, tak sah kalau tak boleh buat makan. Makan tu paling penting sekali. Apa tadi? Saiz kasut. Nina ada cakap. Saiz kasut saya 35/3 3.5 ke 4 macam tu. Kalau Rin 41, okey dapat. Saiz kasut saya 41. Kalau UK ke apa lah, tu saiz 8 dan 41. Kalau saiz kasut Syira tak silap 35.5 40. Tak tahu saiz 35 40 tak tahu. Ya kot. Betul tak? Pilihan dress up yang Rin selalu pilih. Yang kau selalu pilih. Yang ni susah. Semua aku bedal weh. Rin selalu pakai kemeja dengan shawl. Tapi dia selalu pakai semua. Sekarang kutuk aku pula. Selalu dia pakai skirt sebab dia takut kalau dia pakai seluar takut nampak. Saya suka pakai baggy sekarang. Tapi campur. Okay, favorite outfit saya Aku suka pakai abaya ni. dulu. Okay, kau dah beritahu. Okay, mantap. Syira dah beritahu. Favorite outfit saya dulu suka pakai seluar tak in baju. Sekarang dah gemuk. Seluar dah. So kerap pakai skirt. Itu favorite outfit saya lah. Saya suka pakai warna pastel, lagi-lagi brown. Tu Syira punya favorite outfit. Saya tak tahu sebab dia jenis malas nak bersiap. Dia punya favorite outfit dia tak lah dia tu selalu kalau keluar nak cakap pakai abaya tapi sampai-sampai pakai swajin. So macam ni favorite outfit dia. Favorite outfit dia suka hati dia lah, dia nak pakai baju apa pun. Sekian, thank you. Thank you.